Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just nak unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part nombor 10. Untuk kalian boleh tengok part 1 sampai part nombor 9, part 9 tu, macam biasalah ada link tu semua kat description. So kalian perlu tekan je lah kat bawah tu. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Scorbunny. So ni lah packaging Pokemon Scorbunny tu. Macam biasalah ni dia punya nama dia Scorbunny, type dia, punya berat dia. Lepas tu dia punya brand dia, brand Takara Tomy. Lepas tu nama dia Moncole EX. Pokemon Zukan, aku tak perasan bersama ni tak ada kot Pokemon Zukan ni. Tiba-tiba ada pula. Semua ada lah. Aku tak pernah perasan pun dia ada tulis Pokemon Zukan. Zukan ni apa benda? So ni Scorbunny tu sumpah comel. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat, dah tertutup. Yang ni aku beli kat Shopee. Aku beli kat store ni, kedai ni, J Bao ni. Ni kat Shopee lah. Tak tahu ada lagi tak sekarang ni. So tanpa buang masa kita buka ada Scorbunny ni. Yang ni aku dah beli lama. Disebabkan busy tak sempat apa benda. Sekarang pun sempat nak buka. So ni Pokemon Scorbunny tu sumpah comel. Warna dia pun cantik, putih gebu macam ni kan, memang nak comel macam tu. Lepas tu nama Japanese Scorbunny, nama dia lah Hibani ke Hibani macam tu lah, H-I-B-A-N-I. Lepas tu kategori Scorbunny ni confirm dia ni lah rabbit Pokemon. Dia nama pun bunny kan, confirm lah dia Arnab kan. Type dia adalah Fire type Pokemon. And dia ni adalah starter gen ke-8 yang kat Galar Region macam tu. Dia sama juga dengan yang Grookey dan juga Sobble. Aku ada juga buat yang unboxing Sobble dan juga Grookey. Aku tak ingat part nombor berapa. Nanti aku tak ada link tu kat description lah. Kau tengok je kat aku punya playlist tu. So first kita kat bahagian muka dia dulu. Yang ni telinga dia memang agak comel macam tu. Ada 2-3 colour. Warna putih, warna orange dan juga warna peach macam tu. Bukan peach, dia macam like orange macam tu. Lepas tu kat bahagian telinga belah sini dia macam ada bulu terkeluar macam tu. Macam yang kat dia punya yang bulu ni kan, sumpah comel. And paint job dekat dia bahagian muka dia tak berapa nak kemas sangat lah. Yang ni macam ada dia mist paint. So warna kuning tu macam cheese ni hilang sikit. And muka dia tengah tersenyum macam tu. And bulu dia sumpah comel yang ni. And kat bahagian badan dia tak ada apa sangat putih macam tu, kosong je. And kat bahagian leher dia macam ada dia punya yang bulu-bulu sikit lah, macam nak bagi nampak detail tu. Lepas tu macam aku cakap tadi, dia ni starter gen ke-8 yang Galar Region. And Pokédex entry dia, nombor dia 0813 813. Lepas tu yang Scorbunny ni dia ada keluar dekat anime Pokemon tu, Pokemon Journey. Dia partner dengan yang Go. Lepas tu kat bahagian kaki dia, tapak kaki dia lagi besar supaya lagi senang lah dia nak lari, nak berdiri macam tu kan. Lepas tu kat ujung kaki dia yang jari ni warna orange tak sama dengan yang bahagian yang kat telinga, ujung telinga ni. Super comelnya Scorbunny ni, ataupun Hibani. Lepas tu belakang dia tak ada apa, setakat ada dia punya Pokemon apa benda ni, nombor 119 and echo dia bulat macam tu. Sumpah comel. Lepas tu yang Scorbunny ni evolution dia ni stage 1 Scorbunny. Dia berevolve jadi rambut. Dia yang tu Arnab tu macam emo. Bukan emo yang ni, dia macam yelah bila budak-budak dia jadi remaja dia macam emotional tu lah, emotional damage pula. Dia macam mau emo lah macam tu. Sebab biasalah bila zaman remaja kan mesti yang zaman rebel, memberontak macam tu kan. Lepas tu yang rambut tu dia berevolve lagi sekali. Stage ketiga Cinderace, yang tu pun lagi cantik lah, lagi lawa lah. Lepas tu yang Scorbunny ni dia weak dekat yang water type, ground type dan juga rock type Pokemon. Tapi macam pelik juga yang Scorbunny ni, dia tendang batu tau, batu yang berapi tu, tapi dia weak dengan yang rock type Pokemon. Macam pelik lah juga. Lepas tu cakap pasal Pokemon Journey ni, Pokemon Sword and Shield ni, yang peliknya Ash tak ada langsung starter gen ke-8 macam Scorbunny, Grookey dengan juga Sobble tu. Semua dia bagi kat Go. Yang Ash tak ada langsung pun, tak ada satu pun yang gen ke-8 punya starter. So inilah Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni, Scorbunny. Sumpah comel. So letak dekat sini. Okay, dia boleh berdiri tak? Macam tak boleh nak berdiri ya. Dia tak boleh nak tekan sangat, takut terpatah kaki dia. Comel pula daripada sini. Second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Komala. Dia nama dia Komala, bukan nama orang. Dia memang ejak dia Komala macam tu, nampak? Ni nama dia Komala. So ada berat dia. Lepas tu macam biasa ada punya brand dia, brand Takara Tomy ni ada bekas yang price tag tu. Tapi ni aku dapatkan dia dekat Shopee tau. Sebab Komala ni dekat kedai-kedai semua dah tak ada. So aku beli kat Shopee. Dan ni nama dia, dia punya ni lah, Moncole EX ni. So ni dia punya Pokemon tu, Komala, dia tengah tidur. Tapi sekejap lagi kita kejutkan dia. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat. Dia cakap ada tulisan Thailand pula macam ni. Yang ni aku beli kat Shopee Thailand tau. Packaging dia pun kira sampai okey lagi tau. Yang aku beli dekat yang Malaysia, dalam Malaysia punya dekat Kelantan tu, tiba-tiba packaging dia macam hampir. Yang daripada luar negara elok pula. Sekejap kita buka dia. Yang ni semua aku dah buka dia punya tape awal supaya lebih senang lah.
So inilah Pokemon Komala tu. Yang ni memang agak lagi berat lah daripada yang Skobani tu. Maybe sebab dia ada bawa dia punya kayu ni. Macam pelik pula, macam nama orang kan, Komala. Lepas tu yang Komala ni nama Japanese dia Nequara. Dia koala tapi sebutan Japanese kan macam lain sikit kan, dia macam koala. Tapi yang ni Nequara. Lepas tu kategori yang Komala ni adalah drowsy Pokemon. Mengantuk lah, drowsing kan, mengantuk. Pokemon yang mengantuk. Sebab dia ni sebanyak hayat dia tidur je. Dia ni makan apa benda semua tapi dia dalam situasi yang tidur je. Macam sambil tidur sambil makan. Macam tu lah. Sambil lawan sambil tidur. Macam tu lah. Dia macam pelik gila tau. Tapi kira untung lah dia kan. Tapi tak adalah untung sangat. Dia macam tak pernah melihat dunia. Dia dalam tidur je. Tidur makan tidur. Lepas tu type yang Nequara ni adalah normal type Pokemon. So kita kat bahagian muka dia. Muka dia memang macam koala betul. Setakat ada berubah sikit je lah warna dia. Warna koala bukan warna macam ni tau. Dia warna macam greyish bluish macam tu. Macam koala dunia nyata ni warna kelabu tak silap aku. Warna putih. Entah aku pun tak pernah tengok koala. Kalau lagi zoo aku tak tengok pun koala. Aku tak pernah jumpa. Lepas tu hidung dia hidung besar. And ada kuning dia. Ada kuning, ada kening dia. Bukan kuning ni, kening. Kening warna putih. And ada bulu-bulu dekat dia punya pipi ni. Memang super comel time dia tidur. And kat dia punya telinga ni macam ada bulu-bulu yang bulu-bulu yang tebal tu. Macam apa, macam bulu kucing kan, ada kat telinga dia kan, tebal macam ni. Lepas tu yang pose ni dia tengah peluk dia punya kayu ni. Dekat yang Pokemon Sun and Moon pernah ada satu episod tu yang kayu dia ni hilang tau. So dia memang menggila lah time tu. Sebab dia macam bantal busuk dia lah nak tidur kan. Lepas tu yang gen yang Nequara ni ataupun Komala ni, dia keluar dekat yang gen ke-7, Alola region. Memang kira gen yang favourite aku lah. Aku suka kat Alola region tu. Pokoknya ada entry punya nombor dia 0775, nombor 775. And yang Nequara ni, yang Komala ni, dia tak ada evil tau. Dia memang lahir dah keluar tu jadi Komala ni. And dia tak berevolve jadi apa-apa pun. Maybe sebab dia ni tidur je kot, tu yang dia tak ada evolve. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat. Setakat penjab dia agak tercemur. Kepala dia agak kemik sikit yang ni. Aku tak tahu kenapa ni. Sebab dia tidur sangat, dia terjatuh pun dia tak pasal sampai kepala dia kemik. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat. Setakat ada bulu-bulu ekor dia. Tapi yang ni tak warna putih. Patut warna putih kot. Lepas tu weakness yang Komala ni, dia weak dekat yang fighting type Pokemon. Memang fighting type memang sedang gila nak kalahkan Komala ni ataupun Nequara ni. Aku lebih suka nama Nequara daripada yang Komala. Komala ni macam nama orang pun juga. Tak silap aku yang kat Pokemon Sun and Moon tu, pengetua sekolah yang kat Alola tu, dia yang ada Komala ni tau. And detail dekat dia punya kayu ni memang agak ada lah. Macam ada cuma tak berapa nak ada detail lah. Okay, boleh lah, cantik lah juga. And penjok dia pada aku agak kurang sikit lah. Tapi tak apa, sebab ni benda ni pun dah lama. And dah tak ada. Kalau beli kat kedai, kita boleh tengok-tengok, boleh pilih kan mana yang okey, mana yang ni penjok dia. Tapi sebabkan ni aku beli online, so nak tak nak kena terima je lah apa yang sampai kan. So inilah second Pokemon yang kita nak musim hari ni, Komala ataupun Nequara. So inilah dua Pokemon yang kita musim hari ni. Kita ada Skobani dan juga Komala. Antara dua ni masa satu favourite korang. Favourite aku adalah yang aku tak sure. Dulu ni aku suka yang fire type Skobani ni dan juga Komala yang gen daripada gen ke-7 ni. Dua ni aku suka tapi aku tak tahu mana satu antara dua ni aku suka. Aku suka je lah aku dua-dua. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video terbaru. Untuk korang ada apa-apa idea atau apa akun Muslim pasti korang just perlu komen kat bawah. Lepas tu untuk korang yang boleh tengok aku unboxing Pokemon Takatomi part 1 sampai ke part nombor 9 macam biasalah ada bunyi tu semua kat description. And aku ada juga buat cupcake Pokemon dan juga donat Pokemon. Macam biasalah dia bunyi link pun kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.